Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ni dalam program Jualan Kasih Johor bagi edisi Dun Pemanis untuk tahun 2025. Ini adalah hari yang terakhir bulan ni. Untuk Dun Pemanis ini hari yang terakhir. Saya dengan pegawai Fama ni. Jadi di depan saya ni kita ada 600 set saja. Tengok yang beratur tu ramai tu. Boleh tengok tu yang beratur tu ramai. Kita ada 600 set, tak tahu tinggal berapa ni. Yang ni tengok apa? Tinggal 50 set je lagi. Tinggal 50 ya. Tak apa cepat, 50 je. Tinggal 50 set daripada 600, daripada pukul 7.30. Pukul 7 dia orang dah start beratur dah. Jadi memang nampaknya permintaan untuk Jualan Kasih Johor ni memang amat baik. Terima kasih kepada kerajaan negeri atas inisiatif yang baik ini. Tapi ayam ada lagi, jangan risau. Kita masih ada lagi. Dan jualan-jualan lain tu macam biasalah. Tapi jualan yang memang ditunggu-tunggu ni memang biasanya dalam setengah jam, 1 jam memang dah habis dah. Cuma nanti kita minta lah untuk tahun depan kita akan buat setiap bulan setiap bulan. Jadi maksudnya kalau ada 12 bulan ni 12 kali lah. Kita akan buat Jualan Kasih Johor ni di setiap bulan, di setiap Jun. Jadi pada pengunjung-pengunjung yang memang sentiasa menunggu peluang-peluang yang baik seperti ini, bolehlah datang ke Jualan Kasih Johor edisi Dun Pemanis pada setiap bulan, bermula pada bulan Januari tahun hadapan. Ini adalah antara insentif dan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan negeri bagi membantu rakyat Johor, dan kita nak bagi biar rakyat Johor lebih ramai dapat rasa nikmat daripada kekuatan dan kejayaan ekonomi Johor ini. Terima kasih.